Alhamdulillah. Sekarang kita nak berangkat kerja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Motoron. Motoron lah, kita nak pergi sini pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Roda Ronda Motovlog. Ya, hari ini aku nak kerja. Demi nampak cuaca pun nampak macam tak baik dok tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga para penonton sekalian berada dalam kesihatan, sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Isu pula dekat kan. Aduh, buang. Ni POV ya. Sajak ya. Guna test tengok suara. Kita pakai handset. Mic tak ada lagi. Jadi esok kita pakai handset dulu. Kita try tengok rakam macam mana suara jadi tak jadi kan. First time yang aku buat vlog ni pasal aku mula beli ni apa kamera ni Rode View ni kan, Rode View Duo. Dah harga marhain saja, harga 200 saja. Sajalah kita tengok ada iklan di TikTok tu, kita beli ya kan. Nak tengok, try tengok. Bila aku dah beli, aku mesti nak bila aku dah beli, sudah hujan. Nak buat macam nak kedah sajalah. Inilah kehidupan kita. Bila aku dah beli, aku nak test tengok. Nak test tengok dia punya kamera, dia punya audio dah kan. Seperti sebelum ni lah, aku test audio dia tak ngam lah. Dia hampir punya audio apa ni. Kamera dia ngam, kamera dia cun elok kan. Audio dia tak boleh pakai hampir. Dia bunyi ni. Hamba bisa dengar lah sebelum ni, video sebelum ni. Ada tu. Audio dia yang aku buat test tu, test review tu. Bukan test tu, review lah.
dia teruk dah ada bunyi. Sakit telinga dengar. Ha. Kalau aku nak beli yang biasalah 360 Insta360 tu mahal babe kan, kita cakap mana yang termampu beli lah, tak padan. Tak badan. Okay, hari ni aku nak bagi tahu gambar sikit lah ni, sembang orang baru buat vlog kan. Okay. Rupanya susah jugalah nak buat vlog kan. Aku sebelum ni ada juga buat vlog, tapi itu pasal main game, pasal game tu pun tak tahu nak review macam mana game kan. Ni pun yang buat ni pun pasal aku beli kamera tu saja. Tu pun nak test tengok okey tak okey kan, dengan dia punya kualiti gambar, kualiti video tadi, kualiti audio dah. Ternyata hampir lah audio. Okey. Cuaca pagi ni rasa cerah elok kan. Cuma dia ada mendung sikit-sikit tapi dia tak hujan. Boleh dah kita nak ride. Kita kalau ride cuaca macam ni syok tu, tapi tak hujan. Dia redu tak panas kan. Balik pada topik tadi, rupanya susah lah no. Kita nak kadang-kadang kita tengok orang buat YouTube sembang atas motor tu senang lah, tapi rupa-rupanya aduh, bila kita buat ni tengok, bila masuk depan kamera saja, Assalamualaikum, sengap belum. Tak tahu nak kata apa. Itu satu masalah kita. Tapi lama-lama kita dah buat macam ni, lama-lama kita boleh lah sembang. Ni permulaan aku cerita. Bila permulaan tu, kadang-kadang permulaan tu bila orang semua buat, baru-baru nak buat, kadang-kadang dia masuk benda-benda dulu dia, lama-lama dia lemah semangat, dia tak mau buat. Susah nak buat, kata aku tak ada idea nak cakap apa, aku tak kerti. Kan, aku pun tak kerti juga, tapi aku gagah lah buat. Bila buat sembang macam biasa, sembang macam kata-kata dengan member kita kan. Jadi aku kena anggap hampa tu yang tengok semua ni member, kawan-kawan semua kita macam tu. Bagi siapa-siapa yang baru jumpa tu, terima kasih lah. Kerana
boleh tengok lagi sampai tahap ni kan. Setengah-setengah orang kadang-kadang tengok ni apa cerita ni pun tak kenal pun. Ni tak dapat tahu apa mengarut dia ni Pak Long ni. Yalah, memanglah kita baru-baru kita mengerti kan. Tapi siapa yang stay tu tengok lagi, terima kasih banyak diucapkan kan. Kalau hampa support aku, subscribe, share ke apa ke, boleh dah aku buat lagi semangat lah nak buat kan. Okey, ni aku cakap ke dah ni, hampa faham ke tak? Tak tahu lah, aku tak kerti cakap lain lah kan. Harap-harap hampa faham lah. Yang ni kita melalui jalan ni Teluk Bagan ni, jalan Teluk Bagan menghala ke Tanduk Lesang. Agaknya kereta nampak macam banyak. Nampaknya macam banyak tapi tak banyak boleh. Sempit. Boleh tak? Try. Ini tadi dah.
Ada hujan sikit-sikit, rintik-rintik hujan sikit. Di sini jam sikit. Oh, ZGT NEJ. Yes. Cepat. Pokok hujan sudah datang. Oh, sudah ada renyai-renyai dah tu hujan. Dan keadaan depan hujan. Kita kalau hujan petang boleh gagah lagi. Kalau hujan pagi ni nak pergi kerja dah. Nak bawa kereta siapa duk kata. Tengok jam ya. Kalau hujan-hujan lagi banyak kereta. Hujan petang kita boleh tunggu sampai dia reda. Tapi kalau hujan pagi tak boleh tunggu. Nak panskat. Itu yang menjadi masalah. Kena 2-3 hari tu asyik hujan lah. Jenuh panskat kita. Hujan lebat, ya Allah. Aduh, sudah mari. Tunggu saat hujan. Aduh. Tunggu sekejap, wahai hujan. Wah, nak masuk dah. Ini yang masalah. Bila kita bawa motor, tiba-tiba nak masuk. Tengok tu, tak boleh masuk pun, no entry. Kadang-kadang kita bawa laju sikit pun habis tu. Masalah. Kalau begitu. Habis kita.
Cepatlah traffic light, cepatlah, hujan sudah datang. Ini kita nak lepas bukan senang ni. Musim padi. Aduh. Aku tak lepi. Boy, tak nampak. Kod tu dia tak hujan. Naik kod ni dia lebat sikit. Rek dalam hujan lah, bisa.